Assalamualaikum semua. Pemilihan buku kali ini adalah mengenai kekuatan minda. Jadi saya telah memilih buku The Power of Positive Thinking oleh Norman Vincent Peale. Saya selalu tekankan mengenai kekuatan minda. Ketika latihan saya menjadi seorang angkasawan, 12,000 orang telah memohon untuk menjadi angkasawan. Saya tidak rasa kuat mana, saya tidak rasa hebat mana, saya tidak rasa pantas mana. Tapi bagi saya, kekuatan saya terletak pada kekuatan mental ataupun kekuatan minda. Ini adalah kunci kejayaan seseorang. Kerana itulah hari ini saya ingin menekankan mengenai the power of positive thinking. Kekuatan minda ada banyak. Salah satu cabangnya ialah positive thinking. Kita kena sentiasa berfikiran positif sekiranya kita ingin berjaya di luar sana. Jadi saya tertarik dengan buku ini kerana ia memberitahu kita bagaimanakah cara-cara untuk kita sentiasa berfikiran positif. Ia mempunyai 17 topik dan salah satunya adalah mengenai believe in yourself. Kita kena yakin dengan diri sendiri. Kita kena yakin dengan kekuatan kita. Kita kena percaya dengan diri kita, barulah kita boleh berjaya. Kalau kita tak yakin pada diri sendiri, bagaimana orang lain nak yakin pada diri kita, ya? Ia juga menekankan mengenai a peaceful mind. Kita harus mempunyai pemikiran yang tenang, jiwa yang tenang sekiranya kita ingin positive thinking di luar sana. How to create your own happiness. Bagaimana kita mencipta kebahagiaan dalam diri kita. Expect the best and get it. Kita kena selalu expect the best. Dan kita kena kejar. Kita kena kejar matlamat yang kita inginkan. I don't believe in defeat. Kita tak percaya dengan kekalahan. Kalau jatuh mana pun kita, kalau kita jatuh, kalau kita gagal, bangun, be strong, get up from that comfort zone dan jadi orang yang lebih baik. Dan kita kena tahu kenapa kita gagal sebelum ni. Then relax for easy power. Kita kena sentiasa bersikap tenang supaya kita boleh membuat keputusan yang lebih baik. How to get people to like you. Macam mana cara-cara kita membuatkan orang lain suka pada kita. Penting sangat untuk meneruskan kita punya relationship, network dan sebagainya. Jadi buku ini mengandungi lebih kurang 250 muka surat. Banyak contoh-contoh yang diberi di sini bagaimana untuk kita mengekalkan the power of positive thinking, and I totally highlighted this book kerana ia memang bagus sekiranya anda ingin berjaya di luar sana.